Ini kisah benar mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, pernah kongsikan pada tahun 2012. Kisah seorang makcik yang rugi besar sebab tersilap beli emas. Cerita waktu tu, makcik ni nak melabur emas, tapi sayangnya dia terbeli barang kemas 150 gram. Harga yang dia bayar sekitar RM192 segram. Sedangkan pada masa tu, harga emas pelaburan Public Gold cuma 170 segram. Maknanya, makcik tu dah rugi 3,300 awal-awal sebab beza harga. Itu belum kira lagi susut nilai barang kemas sekitar 25%. Bila campur semua sekali, kerugian dia boleh cecah belasan ribu ringgit. Puncanya, makcik tu termakan pujukan salesman emas. Dia nak melabur tapi terbeli barang kemas. Sedangkan barang kemas tu sebenarnya untuk perhiasan, bukan untuk pelaburan. Mentor saya selalu pesan, kalau nak simpan emas untuk pelaburan, kena pilih jongkok emas, dinar atau shilling emas Public Gold. Harga lebih murah, susut nilai rendah sekitar 8 hingga 10% saja, dan lagi cepat untung bila harga naik. Jadi, kalau anda betul-betul nak jadikan emas sebagai simpanan atau pelaburan, jangan ulangi kesilapan makcik tadi. Klik link saya atau PM saya sekarang untuk mula simpan emas pelaburan Public Gold. Serendah RM100 pun dah boleh mula. Teruskan follow saya dan semoga bermanfaat.